Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita ke channel Amran Lens. So hari ni abang pergi bercamping ke KKB Kuala Kubur Baru dan nama campsite ni adalah Buloh Perindu. Campsite ni dekat dengan Bunga Telur dan lagi satu campsite dekat dalam lah. Jalan yang sama, cuma abang nak buat video jalan masuk. Sebab ramai yang confuse daripada sana. Korang tengok jembatan tu, kalau korang Google Bunga Telur atau Buloh Perindu campsite, dia akan bukan sempang yang ini. Korang tengok sempang ni lepas jembatan ada lagi satu sempang. Dia akan bagi sempang yang sana. Sebab memang ada campsite lagi satu seberang sungai. Jadi confuse dia kat situ. Bila once kau dah masuk jalan sana, seberang sungai, korang takkan dapat. So kita kena masuk simpang sebelum jembatan. Ada orang meniaga kat sini, boleh tengok. Ni ada kedai runcit. Okay, jom kita masuk. So jalan ni basically straight saja sampai ke campsite. Nanti jalan masuk abang akan tunjuk lah. Kita akan menyusuri sebelah sungai. Sungai dekat belah kiri. Jalan yang lagi satu kalau kita masuk tu, nampak tak seberang jalan, seberang sungai tu. Itu ramai orang pergi ke sebelah sana. Itu ada campsite juga. Jadi kalau sampai ke hujung, campsite dia dah berseberang sungai lah. Jadi tak boleh pergi. Kita kena ikut jalan ni. Jalan ni straight saja. Kalau korang nak fast forward sampai pintu masuk ke kiri nanti, jalan Buloh Perindu dengan Bunga Telur ni, abang bagi tahulah. Tapi dekat tepi-tepi ni pun, sepanjang sungai ni ada tempat orang berhenti untuk berkelah. Contohnya kat depan ni ada pondok. Tengok, boleh tengok dia orang biasanya ada mandi, mancing. Dan jalan ke Bunga Telur atau Buloh Perindu ni, ataupun lagi satu nama, campsite lagi satu nama dia Anjung Cerandong, tak silap bang. 3 campsite kat dalam tu. Sebenarnya kereta biasa boleh masuk kalau tak lowered. Kalau kereta biasa dia dah isi berat, banyak barang camping, dia lowered, memang akan sangkut. Jadi yang sesuai 4x4 ataupun kereta yang tinggi lah. Ini adalah sungai yang sama dia orang buat main water rafting guys, dengan ATV pak. Jalan ni dia memang berliku-liku, tapi dia tidak ada banyak simpang lah, straight je. Okay, depan lagi. Korang boleh jadikan pagar biru putih ni sebagai landmark. Okay, korang akan depan lagi. Alright, dekat sini nampak macam ada perumahan kan. Okay, yang di sini kita dah boleh slow down dan masuk kiri. Nampak tak ada anak panah ni? Okay, yang ini masuk kiri. Dekat sini ada signboard baru tulis white water rafting, ATV jungle ride dan juga zip line. Okay, jadi bila masuk sini pun ada dua, kita panggil apa tu, dua sempang ke kanan dengan ke kiri. Kita ke kiri. Kita boleh teruskan perjalanan kita. Okey. Dia banyak jalan tak rata lah. Ini dah start masuk Tapi ini pun dah diperbaiki. Sebelum ni dia macam buat longkang kat situ, agak teruk juga, dah pecah longkang ni. Kita nikmati perjalanan ini. Oh, agak kotor lah kereta kita. Ini awal-awal ni dia macam kebun kelapa sawit lah. Kiri ni sungai. sungai. Sungai water rafting tu berakhir lah biasanya dekat sini.
kalau korang masuk hari hujan agak licin lah. Tapi kalau hari biasa macam ni, okey. Memang kereta boleh masuk sebenarnya. Nanti kalau kita sampai kat campsite, korang boleh nampak mungkin ada kereta. Tapi macam abang cakap, kereta yang tak lower lah. Sebelah kiri tu cuba tengok, ada campsite juga. Itu yang jalan daripada sebelah luar lah, daripada laluan yang lagi satu seberang sungai. Dalam ni tak banyak orang kata apa cabang jalan, jadi jalan dia macam one way juga. Satu jalan sahaja. Signboard apa tu Okey, agak tak rata. Boleh zoom kat jalan fokus dekat jalan Okay, yang ni agak menurun bukit sikit. So kita ambil kanan lah, biasanya ambil kanan. Okay, abang tak nampak sangat. Okay dia agak curam lah. Okay, rasanya kalau kereta pun kena ambil yang ni lah, kanan. Okay, ni ada lopak. Lopak ni pun dah lama lah. Kereta memang agak kotor lah kalau masuk sini. Okay, ni mendaki sikit. Jalan ni ada curam sikit kat kiri ni. Kat sini bila jalan yang berlopak ni just slow down saja, tapi dia takkan berselut atau dalam sangat lah. Tapi kalau abang akan suggest 4x4 lah. Kalau
van boleh. Kalau kereta ni bukan kereta standard, tak boleh. Bila korang dah pergi camping, korang bawa barang, kereta tu akan jadi lowered. Time tu dia akan jadi sukar lah. Sebab nanti nak sampai ni dia menurun bukit. Biasanya orang lepas pergi nak balik, masalah lagi satu timbul. Sebab bila nak naik bukit tu dia tak lepas. Dia spin lah tayar dia. Sebab satu, sangkut lowered. Yang kedua, dia punya berat muatan dia. Kadang-kadang kita kena turun, menolak kereta tu. Itu yang leceh dia lah. Okay, yang ini akan ada simpang simpang ni pun tak ke mana juga. Simpang ke atas ni dia macam tutup dengan pagar. Jadi ini adalah simpang yang turun ke campsite lah, ke kiri ni. So maknanya kita dah nak hampir sampai dah. Kat di sinilah Buloh Perindu campsite, Bunga Telur campsite dan juga Anjung Cerandong campsite. Yang ini agak tough juga jalan dia ni. So kita kena ambil kiri juga, tapi kiri curam Kita kena slow down saja, hati-hati. Jadi kalau ada kereta tinggi ni kelebihan dia, okey lah. Ini adalah Buloh Perindu campsite. Tapak atas ni berumput sikit, jauh pada sungai. Dia ada tapak bawah juga. Dan abang memang nak ke sini hari ni. Jadi harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu pada anda semua. Hopefully korang enjoy. Camping kat sini memang best. Suasana dia, air dia, dan juga harga pun not bad. Itu saja guys. Selamat bercamping. Assalamualaikum.